Ni pula visit Masjid Quba waktu pagi dengan geng rombongan umrah. Pagi ni kita ke Masjid Quba lagi untuk solat duha pula. Kali ni nak dengar sejarah dari Ustaz lah tentang Masjid Quba ni. Semalam ada juga dengar sejarah tapi gelap, tak dapat nampak sangat. Cuba kurang orang aja, itulah lagi feel tu Ustaz cakap. Tapi kali ni kita betul-betul tengok semua benda. Ni yang bagi servis tu untuk ke Masjid Quba. Ni pula geng jemaah Az-Zuhar ni. Tak apa, nanti korang tengoklah ke YouTube video ni. Jadi memang sesuai lah datang Masjid Quba waktu malam. Untuk apa, kalau nak feel, sebab waktu siang gila ramai orang. Semua nak ambil gambar video. Masjid Quba dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram adalah kasut-kasut ni diorang suruh letak kat rak. Diorang tak bagi masuk dalam sebab nanti bersepah. Antara sebab ramai orang datang ke Masjid Quba adalah kalau dia berwuduk dari hotel dia kat Madinah dan datanglah ke sini Masjid Quba nak buat solat sunat 2 rakaat 1, dia dapat pahala 1 umrah. Ni gambar Masjid Quba dari angle lain, lawa sikit. Ni pula kawasan Bukit Uhud. Sekarang ni kita dekat Bukit Uhud. Ni video dia tahu boleh semua. Okey. Kami di Bukit Uhud. Okey boleh. Ini masjid. Kami okey. Ini masjid dekat Bukit Uhud. Ini tempat pemanah. Atas bukit ni tempat pemanah waktu perang Uhud. Kita sekarang ke atas bukit-bukit pemanah ni. Tu tadi kubur syuhada, 3 syuhada yang diorang jumpa. Jadi diorang tanam kat situ. Itulah besar area tu, dia dipagar. Setelah tu kubur sahabat. Jadi kita nak panjat bahagian paling tinggi kawasan pemanah ni. Ni kita ke atas bukit pemanah tu. Jadi diorang semua pemanah tu semua akan beratur kat sini. 50 orang. Lepas tu diorang akan memanah musuh yang datang dari arah sini. Gate 307 ada museum Prophet's Mosque Exhibition, expansion exhibition, dan International Fair and Museum of the Prophet's Biography. Ni boleh bayar tu tiket masuk museum. Prophet's Mosque Expansion Exhibition, museum ni tu entrance dia, ni free. Yang lagi satu tu kena bayar 40 riyal seorang untuk masuk. Jadi dalam Masjid Nabawi ada juga macam kuliah-kuliah kecil ni. Ni contoh satu kuliah, ada lagi satu kuliah kat sana. Semua tengah belajar ilmu-ilmu lah. Ramai tu mendengar. Lepas tu ada juga test Hafiz Quran kat sana. Setiap syekh-syekh kat sini test mengaji. Tengok nampak budak-budak tu tengah mengaji dengan syekh tu. Ada juga testnya ilmu-ilmu lain lah. Jadi ke Masjid Nabawi memang bersepah, cari je tiang. Lepas tu nanti ada syekh dengan papan tanda kat belakang tu. Nampak ada papan tanda tu. Menandakan dia ada syekh ilmu apa-apa, boleh refer dia, tanya dia. 8 Masjid Nabawi ada kaunter ni, Tau'iyah. Kat sini ada Al-Quran free. Tapi biasanya by Zuhur dah habis. Jadi kalau nak ambil Al-Quran tu kena lepas subuh, Zuhur, terus ambil kalau ada stok. Ambil dalam bahasa masing-masing. Bahasa Malaysia ada, Itali, Perancis, Jerman, apa-apa, tak kisah. Cari dalam bahasa masing-masing dah ambil. Ni orang dia tengah duduk je dalam kalau nak ambil buku lain. Ni pula owner bengkel kereta kat USJ yang selalu pergi, nama dia Fendi. Jadi tengah umrah ni, lepas tu jumpa pula kita punya mekanik. Jumpa jauh, datang kereta. Tokey bengkel. Dari USJ 1 ke Madinah sekarang. Tokey bengkel, USJ 1. Alhamdulillah rezeki. Dapat ketemu sahabat ni. Jauh datang kan. Ada berjumpa sini berjumpa. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Ni sejak tunjuk betapa banyaknya berjalan hari tu.